Kalau period awak tak pernah sama 2 bulan berturut-turut, bulan ni awal, lepas tu bulan depan lambat, bulan satu lagi heavy, bulan seterusnya hilang terus. Itu tandanya apa? Tanda hormon awak memang tak stabil. So, bila period tak ada pattern yang teratur, awak memang akan rasa susah nak predict apa-apa. Perubahan cycle setiap bulan ni biasanya berlaku bila ovulation tak stable. So, ada bulan ovulation tu dia jadi awal, ada bulan lambat sangat. Dan ada bulan dia tak jadi pun ovulation tu. Untuk wanita yang ada PCOS, pattern macam ni memang sangat common. PCOS buat hormon estrogen dan progesteron dan lain-lain juga dia akan jadi tak seimbang. Jadi cycle pun tak dapat ikut pattern yang normal. So boleh jadi bulan ini 28, bulan depan 35 dan bulan yang lain 60 hari. Dan bila cycle tak konsisten, badan pun mula bagi simptom yang lain. Contohnya jerawat naik, perut rasa tak selesa, kembung, mood swing dan juga badan cepat rasa letih lah. Kalau awak tengah cuba untuk nak hamil, cycle yang tak konsisten ini memang mencabar sebab ovulation susah nak predict. Untuk tahu punca sebenar kenapa cycle berubah-ubah setiap bulan, biasanya kita akan buat blood test lah dan juga ultrasound. Blood test ni tujuan dia untuk bantu tengok hormon mana yang tidak stabil. Dan juga ultrasound untuk kita lihat sama ada ovary itu ada tanda-tanda PCOS ataupun ovulation tracking. Rawatan memang ada dan bila rawatan kena dengan punca, cycle tu dia boleh kembali stabil. Yang penting jangan anggap cycle yang berubah-ubah setiap bulan ini normal. Okey, kalau setiap bulan cycle period tu dia berubah-ubah, maksudnya ada masalah yang sedang berlaku dalam badan. So, jadi anda perlukan bantuan. Okay? Kalau awak perlukan bantuan, awak boleh terus hubungi klinik kami, Poliklinik An-Najasin di Melaka.